Syukur Alhamdulillah saya layak ke separuh akhir. Yang gue inginkan hanyalah kemenangan. Buang getar siapa yang hadir. Tumbuk dan tendang ni makanan saya je. Saya tak pernah gentar dengan sesiapa pun. Aku, Tony, juara Asia 3 tahun berturut-turut. Cuma saya tak nak janjikan apa-apa. Ke semua peserta pun hebat belaka. Bisa wah habiskan tanpa adanya belas kasihan. Dan saya akan pastikan lawan saya tumbang sebelum loceng berbunyi. Mereka semua bukan tandingan aku. Tapi tak apa. Aku akan tetap bermain-main sama mereka. Takut nanti mereka kecil hati pula. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Sedia bersimpu penuh sopan dalam gelanggang keyakinan. Cintai damai nusanan bermain, tidak akan rela tergadai. Jangan sekali mencipta onar, itulah jalan yang benar.
sudah tibalah masanya. Pertandingan peringkat separuh akhir seni bela diri terbuka ini akan menemukan kumpulan A, Putih dan Malik. Manakala kumpulan B pula terdiri daripada Nizam dan Poni. Wah, sangat hebat. Semua kuat-kuat belaka. Suka untuk terama siapa yang akan menang. Tapi pada pengalaman saya, belum cukup kuat. Saya dulu lawan dengan Bruce Lee, Jet Li, Muhammad Ali. Semua International Championship. Baiklah, bagi tidak melengahkan masa lagi, sama-samalah kita saksikan seterusnya pertandingan separuh akhir kejohanan seni bela diri terbuka Asia. Kita saksikan peranan pertama Putih dan Malik. Mulai. Cikgu, laju juga pergerakannya, cikgu. Cikgu kena hati-hati dengan kuncian dia. Kau lihat? Hebat benar orang itu. Kau tahu? Belum pernah ada siapa-siapa yang bisa lepas kuncianku. Kuncian dia bahaya. Silap langkah, boleh terima pada. Cikgu, saya yakin cikgu boleh atasi dia. Air! Kamu semua jangan risau. Hati-hati, cikgu. Menangnya adalah Putih.
macam mana dia boleh menang? Ceritalah. Dia berjaya kunci kaki lawan dia. Lepas tu lawan dia menyerah kalah. Hebatlah dia. Ya ke? Alhamdulillah, syukur menang. Tengok! Menang! Begitulah sebentar tadi berlangsungnya pertandingan separuh akhir yang pertama. Tahun ni nampak gayanya ramai peserta-peserta yang anda masuk bertanding tu. Susah juga nak nama siapa yang menang. Apa pendapat Tuan Guru tentang kuncian mati yang dilakukan oleh peserta tadi? Kuncian mati yang dibuat tu memang hebat. Tapi kalau saya ada cara nak buka kuncian tu. Kalau berminat nak belajar, daftarlah dengan badaisifu.com. Baiklah, perlawanan separuh akhir kedua akan berlangsung beberapa minit lagi. Sama-samalah kita saksikan di gelanggang pertandingan. Saksikan! Betul kata Kau Cai. Jadi kau ingat tak dulu-dulu tak ramai. Sekarang ni ramai orang muda-muda yang bertanding. Tahun ni saja dekat 10 orang peserta dari Malaysia tahu. Ya ke Cai? Aku ingat sekarang pun Malaysia pun dah minat. Bukan macam tu. Saya fikir sebab Malaysia jadi tuan rumah kot. Oh, ya tak ya juga kot. Ya. Baik. Betul. Bagi Zam. Duduk. Sana duduk. Zam, kau macam mana Zam? Hei, aku tak ada apa lah. Aku cuma tak sabar nak berasah dia. Kau tak boleh macam ni Zam. Kau tak boleh terlalu tunggu pengapa. Kau kena bersabar Zam. Kau kena berhati-hati dengan dia Zam. Aku tahulah apa aku buat. Kau tak payah nak nasihat aku lah. Baik. Aku dah cakap dah Zam. Kau kena hati-hati dengan serangan dia Zam. Tak ada apa tu. Badan dia besar. Nizam, kau kena hati-hati dengan kuncian dia. Dia boleh baca pergerakan kau. Kau diamlah. Kau tak layak nak nasihat aku.
Sam, tolong hati-hati Sam. Mulai! Tok, kenapa ni Tok? Luka. Kenapa ni kamu ni? Boleh, bawa saya. Bawa dah. Amat kah? Come on! Menangnya adalah Tony. Inilah tadi berakhirnya perlawanan separuh akhir di mana peserta Putih dan juga Tony telah melayakkan diri ke peringkat akhir. Melangsungkan perkara ini dalam selang 2 hari lagi. Ini memberikan mereka peluang untuk buat persiapan lebih lagi untuk ke peringkat akhir nanti. Apa pendapat Tuan Guru masih yang diberikan selama 2 hari? 2 hari untuk membuat persiapan lebih dari cukup. Zaman saya dulu, pagi bertanding, petang separuh akhir, malam dah akhir. Tak ada masa nak buat persiapan. Untung banyak budak-budak sekarang ni. Senang banyaklah dapat tambah 2 hari untuk persiapan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Sama-samalah kita saksikan lagi 2 hari lagi peringkat akhir. Kita tunggu dan saksikan. Aku tengok penyakit kamu ni mungkin teruk, Aduka. Betul ke kamu tak nak pergi hospital? Tak perlu. Aku dah makan semua ubat tu dah. Sama aja. Kalau pergi hospital pun sama aja ubat yang dibagi. Bukan macam tu, Aduka. Sekurang-kurangnya bila kamu ke sana, kamu akan dapat rawatan lebih rapi lagi. Di sana tu ramai pakar-pakar yang boleh merawat penyakit kamu ni. Tanta, kamu ada penyakit lain pula. Mana dah tahu? Tak mana pakainya. Itu ni dah tua. Tak tahu lagi nak mati. Astagfirullahaladzim. Tak baik kamu cakap macam tu, Aduka. Selagi hayat di kandung badan, kita kena usaha.
Setiap penyakit tu ada. Kita usaha Allah yang menentukan. Ni, sanggup kamu tangguh penyakit ni sampai bila? Ha? Kamu ada nampak Nizam? Nizam? Kenapa dengan dia? Sejak dia tewas tempoh hari, terus tak balik rumah. Degil pula tu. Astaghfirullahalazim. Adukah? Sabar.